Pok ni memang best. Asam pedas kepala ikan dengan belangkas masak lemak. Dan pelbagai pilihan lauk pauk yang ada. Sebut pasal asam pedas, orang mesti fikir dekat Melaka semata-mata kan. Tak. Dekat Johor ni ada satu pot dekat Sangil. Ada juga asam pedas yang popular. Yang pastinya, korang nak tahu apa menu yang aku nak tunjukkan? Layan video ni sampai habis. Inilah dia asam pedas Fida yang terletak dekat Kampung Sagil. Kedai ni memang popular dengan masak lemak daging dia tau. Setiap kali makan tengah hari, tempat ni memang sentiasa penuh. Mana tidaknya ada asam pedas kepala ikan dekat sini. Boleh katakan orang luar tangkap ni ramai yang bertandang ke sini. Cubalah kau tengok kepala ikan tu berasap-rasap. Tambah pula yang hidangkan ni, inilah owner dia sendiri. Tapi serius, order 2 yang datang sekali penuh. Sebab nak tambahkan selera, dia letak sekali belangkas masak lemak. Yang ni telur belangkas kau jangan cakap lah, memang penuh babe. So bila makan telur belangkas ni, kau jangan lupa tau, ada isi kat celah-celah kaki dia. Kau try lah makan sampai habis. Ni yang paling best, asam pedas kepala ikan ni. Yang dia hidangkan ni kepala ikan merah. Jenis kuah asam pedas dia memang cair-cair sikit. Tapi bila hirup memang sedap lah kan. Tapi tak cukup, hadap sekali dengan nasi, kau makan dengan kepala ikan tu. Sebab bagi aku isi dia memang enak. Tapi tak lengkap lah tanpa ulam seperti urap pegaga ni. Yang ni wajib dalam menu asam pedas. Lepas tu lengkap dengan daging masak lemak dia. So kalau korang dah tengok aku makan ni, korang try datang kat asam pedas Fida. Kalau korang raih tangkap akan nampak sebelah kiri. Tak rugi babe kalau korang cuba. Mel lah datang sini. Asam pedas dia memang padu.